guys, so just some new content yang aku buat is video ni aku buat guide untuk korang yang baru bermula ataupun nak mencuba flight simulator. So from perspective of a private pilot, mungkin aku boleh share kat korang macam mana aku belajar pasal aviation, and mungkin aku boleh tunjuk kat korang the first thing which is the principle of flight. So dalam case ni aku akan pakai Cessna 152, and ya, aku akan tunjuk korang macam mana aku gunakan kapal ni untuk terbang. So macam korang boleh tengok dekat sini ada pelbagai jenis GA aircraft. Aku akan mula dengan Cessna 152 dulu, and aku akan fly dekat Subang. So aku selalu fly dekat sini dan aku akan letak clear sky. Kita berada dekat first point of sebelum take off, which is dekat runway. So this is 152, kapal terbang yang paling basic sekali kalau korang nak bermula untuk fly. This one ada dekat Subang. So just very basic punya kapal, and korang boleh tengok kat sini ada banyak instrument and then banyak equipment kat dalam ni. So without further ado, aku nak tunjuk kat korang macam mana aku control kapal ni mid air. So aku take off dulu and aku tunjuk kat korang. So apa yang korang tengok sekarang is aku tengah airborne, and sekarang kita dalam fasa straight and level flight. So kalau korang boleh tengok dekat sini, dia aku punya joystick, dan apa yang korang nampak dekat sini is aku tengah control aku punya kapal lah. So ini adalah untuk control aku punya sayap kiri dan kanan, dan ini adalah untuk control aku punya power. So just very basic cara aku untuk control kapal terbang is, bila aku nak roll ke kiri, aku just pusing ke kiri, roll kanan, pusing ke kanan. And kalau aku nak increase power, aku just tekan je, and dia akan increase power. Kalau aku nak reduce power, aku just tarik je kat sini. So dia akan reduce power. So aku akan start dengan video ni dulu. Kalau korang ada minat untuk tahu lebih lagi cara macam mana aku fly this airplane, korang boleh komen kat bawah, and aku akan cuba upload lebih banyak content untuk benda-benda macam ni lah on flight simulator.